jangan menghukum orang dengan apa yang kita dah buat. Kita tengok dahi kita hitam, kita pun kata, kamu ni dahi tak hitam-hitam. Aku tengok kamu datang masjid sama dengan aku, tapi semayang kamu mungkin tak bagus kot sebab tak hitam dahi. Bang, ada orang Allah bagi hitam dahi, ada orang Allah tak bagi hitam dahi, betul tak? Tetapi yang nak adalah hati. Hati tu yang Allah nak. Jangan sampai hati tu rosak. Kamu semayang sampai hitam dahi tapi takbur, apa faedahnya? Tak, kamu kaya bukan main tapi kedekut, apa faedahnya? Kamu baca Quran khatam tiap-tiap hari, kata contoh, khatam tiap-tiap hari macam Imam Syafi'i, tiap-tiap bulan khatam, tapi kamu sombong dengan apa yang kamu buat, apa faedahnya? Itu yang kata para ulama, haba'an mansura, akan sia-sia segala apa yang kita buat. Oleh sebab itu, muslimin muslimat ini rahmati Allah, berjaga-jaga. Kita orang soleh ni akan diuji.